Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini kira dengan kamera belepot-belepot gini. Dengan panasnya kawan-kawan. Tak tahu mana Kak Nur nak hindarkan. Sekejap ya kawan-kawan. Kak Nur cari parking dulu. Okey sikit kan? Boleh lah ya. Kalau nampak Kak Nur duduk mengangkang-angkang ni, minta maaf lah. Biasalah tempat pun gini lah Kak Nur punya parking. Sebab yang lain tak ada hijau-hijau. Dan sini je ada hijau sikit. Jadi adalah suasana kampung tu ya kan kawan-kawan ya. Okey. Hari ni Kak Nur nak makan sesuatu yang mentah tapi kita boleh makan. Okey. Kalau kita kan ada juga kalau rasanya kalau orang Jepun atau Korea dia makan lagi mentah daripada ini kan. Ini mentah tapi setelah diproses ianya seperti dah dimasak dan dia sedap dan tak ada bau apa-apa dan insya-Allah dia tidak memudaratkan kita kalau makan. Okey, tapi bagi Kak Nur bagi yang baru lagi macam orang baru trimester pertama yang mengandung tidak digalakkan lah sebabnya dia mentah kan. Hati-hati makan ya. Biar makan yang berkhasiat dulu ya. Ini nasihat dari nenek-nenek. Okey, makanan yang Kak Nur maksudkan ialah yang ini dia ada versi Sarawak dia yang dipanggil umai, tapi yang ini dipanggil hinawa. Hinawa ni ialah makanan orang Sabah. Kalau info Kak Nur agak lari daripada fakta, Kak Nur minta maaf, okey? Kak Nur kali pertama makan ketika Kak Nur dipanggil untuk diminta menjadi juri masakan di kalangan pelajar-pelajar anak-anak mualaf, okey? Jadi Kak Nur di situ ada satu grup tu disuruh menyediakan makanan-makanan yang ada di Malaysia lah. Salah satunya makanan macam orang asli Cina, India, Sabah dan Sarawak. Jadi ada yang umai, ada yang hinawa. Okey. Kak Nur tak tahu bezanya kat mana sebab tengok Kak Nur dia punya penyediaan tu hampir sama tapi di tempat masing-masing lah. Okey. Ini dipanggil hinawa. Kak Nur guna ikan sarden saja. Okey, terlalu lama sangat bercakap. Nanti kadang tak makan-makan. Jadi Kak Nur makan dululah. Okey, ini kan kalau Kak Nur makan kat sini ni melampau namanya. Nampak? Okey. Jadi Kak Nur makan kat mangkuk ni. Okey. Sedap kan kawan. Masa kami buat juri tu, kumpulan ni dia dapat nombor 2. Nombor 2. Grup orang asli tu dapat nombor 3. Yang umai Sarawak tu dapat nombor 1. Sebab dikira juga dia punya penjurian tu sebab kerjasama dia bagus. Woi, cedok-cedok banyak sangat. Okey, Kak Nur nak kuah dia juga. Kak Nur letak mangga sikit Kak Nur punya hinawa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah. Kawan-kawan tak perlu takut rasa mentah dia. Tak ada. Kak Nur tak letak gula ya. Ada biji. Kak Nur letak mangga, Kak Nur letak kulit limau kasturi. Nampak ni. Dia punya isi ikan putih kan. Kak Nur hanya ratah sahaja. Sedap kan kawan? Dia punya ni. Limau kasturi dia. Kak Nur letak banyak juga. Dalam 10 biji lebih. 10-20 biji itulah. Memang kena asam yang banyak. Limau kasturi boleh, limau nipis boleh. Walaupun mentah, rasa dia kau bayangkan makan dengan nasi panas-panas. Kalau tak salah Kak Nur
Boleh juga guna lain, macam sotong ke, udang ke. Kak Noh tak sotong tak pernah pasti, tapi udang Kak Noh rasa ada diorang buat. Kak Noh hanya guna ikan tenggiri. Ikan sardin. Ada yang guna ikan tenggiri. Hari tu budak-budak yang anak-anak mualaf tu, dia guna ikan tilapia. Tilapia merah tu. Memang sedap. Kami para juri sampai hilang. Orang kata lupa lupa diri. Kami, Kak Noh orang asli, ada juru daripada kaum Cina, kaum India. Orang asli Kak Noh sendirilah. Memang best sangat. Langsung tak ada rasa hanyir. Hanyir memang tak ada. Sebab dia dah masak. Sedangkan sushi tu kita makan macam salmon tu kan mentah. Kita boleh makan sashimi semua kan. Ini dah masak ah. Cuma masak dia tak di dapur. Ini kalau kawan-kawan perap dulu, perap lagi, simpan lagi petang sikit baru makan. Oh, ini Kak Noh seorang je makan. Sebab suami dengan anak Kak Noh tu, diorang tak biasa. Tapi percayalah kawan-kawan, ininya sangat sedap. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Cuba kawan-kawan, cuba.